Assalamualaikum. Nak jual apa? Menu dia ke? Menu. Tak apa. Campur, goreng-goreng. Bagi saya nasi kukus lah tu. Ayam bagian dada. TS je TS? TS ada? TS tu. Okey. Terima kasih. Tak say. Ada benda lain ke? Lu nampak goreng apa? Wonton? Iya. Ada jual tu? Ada. Tu Untuk kantin sekolah. di sekolah? Sekolah. Ada supply tu kantin sekolah? Ni? Yang wonton tu buat sendiri ke? Boleh order? Tak apa, boleh nak tu Satu set. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ni. Ini apa ni? Sambal sedap. Okey, terima kasih. Nah. Okey kan? Ha? Okey kan? Sedap. Kalau ayam masak panas-panas, nasi panas lagi sedap. Jadi rasa semua okey. Rasa okey lah. Selalunya memang nasi belau kukus ya. Nasi lauk, nasi kukus, kita adalah nak buat ini baru. Kita nak buat ayam penyet, macam itulah ikan kepeli penyet, talapia itu. Memang makcik dengan ni anak kerja. Ini anak, dia sekolah. Tu anak juga. Itu anak dia yang bongsu. Suami juga tak ada kerja. Suami saya tu kan dia sakit, dia kena stroke. Stroke. Tu akak jaga kira cari duitnya akak seorang je lah. Itu. Okey tak? Dah 3 tahun macam ni, tak ada kemajuan. Kita juga apalah. Orang kalau cakap makan sedap orang, tapi lagi tak ada orang. Kadang-kadang saya apa kesalahan kita kan. InsyaAllah nanti ada rezeki orang ramai datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik kak, terima kasih. Baik. Sama. Jadi kalau korang nak datang support akak ni, boleh datang sini. Cik Yus nasi kukus. InsyaAllah sedap guys.